Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi dalam majlis ni. InsyaAllah majlis yang penuh barakah. Dan alhamdulillah kita dah sampai ke kitab as-salah, iaitu bab berkenaan dengan solat. Kita dah habis pada pertemuan yang lepas kitab taharah, iaitu kitab yang membahaskan berkenaan dengan taharah, hukum suci, yang mana kita dah tahu apa yang dimaksudkan dengan taharah, apa beza antara wasail lil ibadah dengan ibadah. Wasail ibadah tu adalah benda yang apa yang mewajibkan. Dia sebenarnya bukan wajib, tapi dia akan jadi wajib kan. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Itu kaedah dalam kaedah fikih. Jadi contoh dia apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Contohnya adalah al-wudu. Wudu dan juga al-ghusl, mandi wajib. Dia akan jadi wajib bila kita nak solat, bila kita nak melakukan ibadah. Itu dinamakan sebagai wasail ibadah. Alhamdulillah kita sudah pergi bab taharah dengan sampai akhir. InsyaAllah semoga antum semua bermanfaat dengan apa yang telah saya sampaikan, yang telah saya syarahkan berkaitan dengan fiqh mazhab Syafi'i. Okay, hari ini kita teruskan dalam bab kitabus salah. Okay, siapa yang belum daftar nanti boleh daftar link tu insyaAllah. Kitabus salah. Qala musannif rahimahullah wa naf'a bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. As-salatul mafrudatu khamsun. Adh-dhuhr wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli az-zawal. Baiklah. Pertama sekali, suka saya kongsikan kenapa kita perlu belajar berkenaan dengan as-salah. Kerana apa? Kerana solat itu merupakan rukun Islam yang kedua, yang lepas syahadah. Okey, kitabus salah. Al-aslu solat ni, macam mana kita boleh tahu wajibnya solat adalah berdasarkan qauluhu ta'ala, berdasarkan ayat Quran. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah SWT sebut dalam surah An-Nisa, Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ini telah ditulis, telah diperintahkan ke atas orang-orang mukmin sebagai kitaban mawquta, yang telah diaturkan ataupun dia telah ditetapkan. Dan banyak hadis berkenaan dengan salat. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Yang main kat sini. Ibn Umar kata apa? Hadis ini masyhur berkaitan dengan 5 prinsip Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa haji wa shaumi Ramadan. Iaitu 5 Islam ni dibina atas 5 perkara. Iaitu yang pertama, mengucap kalimah syahadah. Yang kedua adalah iqamis salah, iaitu mendirikan solat. Dan seterusnya adalah ita'iz zakah, zakat, dan seterusnya haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan rukun Islam, rukun Islam yang 5 ni. Jadi siapa yang tidak melaksanakan, maka belum cukup keislamannya. Seterusnya hadis berkenaan dengan pensyariatan solat ini adalah hadis berkenaan hadis Isra', peristiwa Isra' Mi'raj yang kita sambut setiap tahun tu kan. Isra' ni berdasarkan dengan hadis yang masyhur juga, fa faradallahu ala ummati 50 salatan. Kan Nabi SAW kata Allah SWT telah memfardukan kepada umatku 50 salat, 50 solat pada asalnya. Faraja'tuhu faqal, maka aku
Ketika Nabi reverse balik. Nabi minta kurang. Nabi minta kekurangan. Kerana apa? Kerana Nabi merasakan benda tu beban kepada umat. Faraja'tu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu qawlu ladayya. Dia kemudian daripada 50 jadi 5 sahaja. Dan dalam tafsiran dalam senah ini iaitu khamsun kat sini adalah min haitsul fi'l. 5 je. Kita perlu buat 5 solat sahaja satu hari. Namun pahala dia khamsuna min haitsul ajr. Dapat pahala seperti yang 50 yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada asalnya. Itu beberapa hadis ataupun kita kata al-asl dan ad-dalil berkenaan dengan wajibnya solat. Kitabus solah. Dan seterusnya musannif menceritakan tentang solat yang pertama adalah solat zuhur. Dia tak start dia start zuhur. Wa awal waktiha. Awal waktu solat zuhur adalah zawalus syam. Itu matahari di pertengahan di kata apa? Di atas zawalus syams. Wa akhiru idza sara zillu kulli syai'in mislahu ba'da zilli az-zawal. Ini berkenaan dengan bayang. Kalau kita belajar dulu kan, kalau bayang yang kita letak satu kayu kita pacakkan, kita akan nampak matahari daripada atas. Itu awal waktu zuhur. Tapi kalaulah dia dah turun, dia punya bayang tu sama dengan dia punya ukuran kayu tu, maka itu telah habis waktu zuhur dan masuk waktu asar. Asar pula awal waktiha. Awal waktu asar lah ziyadatu ala dhil misl. Dia punya bayang tu, contoh kita letak pen ke ataupun apa-apa kayu, bayang dia lebih daripada barang tu sendiri. Wa akhiru fil ikhtiyar ila dhil mislain. Wa fil jawazi ila ghurub syam. Sehingga dia ada waktu ikhtiyari ataupun waktu jawaz. Ini ada, nanti saya terangkan sebab ada beberapa waktu yang kita kata apa? Ada waktu darurah. Waktu solat ni ada waktu afdal. Waktu afdal lah pada awal waktunya. Kan kita masuk je waktu solat, maka kita solat itu awal waktu yang paling afdal. Dan ada waktu darurah, contohnya seperti akhir dia memang kita kata apa? Tak sempat nak solat. Tinggal 2 minit, seminit. Itu waktu tahrim, sampai ke waktu tahrim. Seterusnya wal maghrib, waktu wahidun. Satu je waktu ghurub syam, itu terbenamnya matahari. Bimiqdari ma yu'adzin yatawaddau wa yasturul awrah wa yuqimus salata wa yusalli 5 rakaat. Ini miqdar, kita kata kadar. Maghrib ni terlalu ringkas. Solat maghrib antara solat yang paling ringkas. Miqdar dia apa? Ma yu'adzin, azan, lepas tu wudu, wa yasturul awrah, dia tutup aurat, mana dia pakai apa, wa yuqimus salat dan yusalli 5 rakaat. Orang yang solat 5 rakaat. Ini semua kita kata fuqaha letakkan satu dhabit, miqdar, kadar untuk solat maghrib tu. Nak menunjukkan bahawa solat maghrib tu bila kita buat semua kejap masuk isya. Isya wa awwal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Tu syafaqul ahmar ni hilangnya syafaqul ahmar. Kalau maghrib tu ada macam warna merah kat langit tu, maka dah hilang tu, maka masuk pada waktu isya. Wa akhiru fil ikhtiyar ila sulusil lail. Ini waktu ikhtiyari, waktu yang kita boleh buat lah, maksudnya tidak ada masalah untuk buat hingga 1/3 malam. 1/3 malam. Wa fi jawazi ila tulu'il fajr. Masuk tu waktu jawaz. Waktu jawaz ni waktu yang tak digalakkan lah, ataupun kita kata dah nak habis lah. Itu ila tulu'il fajr tsani. Itu fajar yang fajar. Dia ada fajar tsani, fajar awal kan. Fajar awal tu fajar kadzib. Fajar tsani tu fajar shadiq. So, maksudnya sebelum waktu subuh tu. 2/3 malam. 1/3 malam. Sulusil lail kan. 1/3 yang terakhir tu malam. Sehingga kalau waktu subuh itu dikira sebagai waktu jawaz. Dan subuh wa awal waqtiha tulu'ul fajr tsani.
Wa akhiruhu fil subuh ini apabila terbitnya fajar ats-tsani. Apa yang maksudkan fajar ats-tsani? Fajar ats-tsani fajar shadiq. Yang mana kita akan nampak dua sebenarnya fajar. Fajar kadzib dengan fajar shadiq. Fajar kadzib ni menipu, dia awal-awal nampak macam dah nak terbit. Ada macam fajar ni dia akan nampak macam cerah. Tapi awal-awal tu dikira sebagai fajar kadzib. Fajar shadiq ni bila dah nampak betul-betul cahaya tu, fajar tu baru dikira sebagai fajar shadiq. Ini siapa yang mempelajari ilmu falak, kita tahulah ada istilah-istilah yang kita sebut mustahad. Siapa yang berminat dengan bidang falak, dia akan lebih detail lah dalam berkenaan dengan fajar-fajar ni. Dan waktu subuh ni terbitnya fajar sani, iaitu fajar shadiq. Wa akhiru fil ikhtiar ila al-isfar, iaitu dalam masa tu sebelum terbitnya matahari. Tadi fajar beza, bukan terbit matahari. Terbit fajar dan terbit matahari. Bila terbit matahari tu, waktu tu dah waktu jawas. Terbit matahari dah habis waktu subuh. Kita sebagai waktu isyraq, waktu syuruk. Itu apabila itu adalah tempoh untuk subuh. Jadi sama ada daripada fajar shadiq sehingga ke tulu asyam, iaitu terbitnya matahari. Okey. Seterusnya, faslun fi syuruti wujubi salah. Ini syarat-syarat wajibnya solat. Syurut wujubi salat wajib. Yang pertama, al-Islam. Orang Islam. Fala yajibu ala kafir. Orang kafir tidak wajib untuk solat. Yang pertama, al-Islam. Yang kedua, al-bulugh, iaitu orang yang balik. Apabila ada tanda ni, maka wajiblah dia untuk melakukan solat. Yang pertama Islam, yang kedua al-bulugh, yang ketiga al-aql, iaitu berakal. Jadi orang yang gila, adakah dia wajib untuk solat? Jawapannya tidak. Sehinggalah dia normal. Sehinggalah gila dia hilang. Kalau tak hilang juga, maka dia tidak ada kewajipan untuk solat. Rafa'al qalam ala ummati. Dia angkat kalam. Maksudnya tidak tertulis. Orang yang majnun, orang gila, yang sobi, orang yang kata apa, belum mumayyiz, belum balik, itu merupakan golongan-golongan yang dimaafkan dan tidak wajib untuk solat. Dan seterusnya ialah wa huwa haddud, itu taklif lah, mukallaf. Orang yang boleh berfikir dengan waras dan cukup syarat-syarat mukallaf. Was-salawatul masnunatu khamsun. Okey, kita pergi kepada solat-solat sunat. Ada 5. Solat-solat sunat ni tidaklah kata 5 saja, tapi yang ni yang musannif ataupun penulis sebutkan dan perlu ringkaskan. Kita kena tahu yang matan Abi Syuja' merupakan matan yang meringkaskan berkenaan perbahasan fiqh. Jadi musannif dia tak tulis semua keseluruhan. Memang kita tahu solat sunat ni terlalu banyak. Ada yang sahih, ada yang direka-reka dan sebagainya. Jadi musannif hanya meletakkan apa yang paling penting lah. Contoh di sisi musannif ada 5 ni. Wassalatul masnunatu khamsun. Tidaklah bermaksud 5 solat sunat sahaja yang ada dekat dunia ni. Jadi banyak lagi sebenarnya, tapi ini sisi musannif rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah Al-Aidan. Al-Aidan tu apa? Al-Aidan tu adalah 2 hari raya, iaitu Aidilfitri dan juga Aidil-Adha. Ini dari sudut afdal lah. Solat sunat yang paling afdal lah Al-Aidan. Dan seterusnya adalah Al-Kusufan, iaitu solat kusuf. Dan Al-Istisqa, iaitu solat istisqa, iaitu meminta hujan. Bila kemarau disunatkan untuk kita solat Al-Istisqa. Dan solat istisqa ni, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dilaksanakan di luar pada masjid, dilaksanakan di padang lapangan. Yang kita lihat baru beberapa bulan lepas ada dilaksanakan di Kelantan, di Perlis. Kerana kemarau. Okay, seterusnya was-sunanu at-tabi'atul fara'id, iaitu sunat, solat-solat sunat yang tabi'atul fara'id, dia mengikut solat fardu.
17 rakaat. Ada 17 rakaat. Apa yang dimaksudkan dengan solat sunat yang mengikut solat fardu? Itu solat sunat sebelum, qabliyah dan juga ba'diyah. Solat sebelum solat fardu dan selepas solat fardu. Ada 17 ya. Ada 17 rakaat. Cakap ni jelas. Okay, ada 17 rakaat. Yang pertama kita tengok. Okay. Wa arba'un qabla al-'asr. Sebelum asar 4 rakaat. Ini di antara solat yang dituntut. Wa arba'un qabla al-'asr wa raka'atan ba'da al-maghrib. 2 rakaat selepas maghrib. Dan seterusnya wa thalathun, 3 ba'da al-isya. Selepas isya. Yutiru bi wahidatin minha. Yang mana dilakukan yutiru bi wahidatin minhunna, dengan witir 1, sebab tu jadi 3. Dan memang galak untuk kita solat witir selepas daripada solat isyak. Walaupun kita tak mampu untuk solat malam. Kalau kita tak mampu bangun malam, paling-paling kurang untuk kita solat witir. Dan solat witir ni adalah solat yang dilakukan secara bilangan yang ganjil. 1, 3 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan sebagainya. Yang kalau tak mampu sekali, paling kurang buat 1 rakaat sahaja lepas isyak. Sebab apa? Sebab ada mazhab yang bermadzhab Syafi'i yang mewajibkan solat witir. Kerana dia antara solat yang Nabi SAW galakkan, Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Itu solat witir. Wasalasu nawafil mu'akkad. Okay, ini 3 solat-solat nawafil. Solat sunat yang mu'akkad, yang digalakkan. Bukan sunat saja, sunat mu'akkad. Yang mana afdal untuk kita lakukan. Yang pertama solat lail, solat malam. Solat malam. Dan yang kedua adalah solatu al-duha, solat duha yang dilakukan pada selepas daripada waktu syuruk hingga sebelum waktu zuhur. Dikatakan sebagian fuqaha menyebutkan 30 minit ataupun 30 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Dan ada sebagian fuqaha mengatakan bahawa sehinggalah masuk waktu zuhur. Wa salasu nawafil mu'akkad. Ada 3, iaitu solat malam, solat duha dan juga yang terakhir adalah solat tarawih. Solat tarawih antara solat mu'akkad yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Sama ada secara berjemaah ataupun tidak berjemaah. Ustaz, macam mana rakaat dalam solat tarawih? 20 ke 8 ke? Di sisi mazhab Syafi'i 20. Yang muktamad di sisi mazhab Syafi'i. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, maka laksanakan 8 rakaat. Kita ambil faedah sikit daripada Fathul Qarib. Dalam Fathul Qarib kata apa? Salatul tarawih wahya 20 rak'atan bi 10 taslimat. Salat tarawih ada 20 rakaat dengan 10 taslimat. 10 salam. Maknanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu salat tarawih. Fi kulli lailatin min Ramadan, pada setiap malam bulan Ramadan. Wa jumlatuha 5 tarawihat. Dan dia kata, dan jumlah dia adalah 5 tarawih. Tarawih kenapa dinamakan sebagai tarawih? Tarawih ni bermaksud rehat, kan? Yang mana kita buat 4 rakaat, 4 rakaat kita rehat. Kan kita rehat 4 rakaat. Kita rehat. Jadi rehat yang dalam solat tarawih ni di sisi mazhab Syafi'i 20 rakaat. Rehatnya ada 5 kali rehat. Wa yawi asy-syakhsu fi kulli rak'ataini minha sunnat at-tarawih atau qiyam Ramadan. Jadi sebahagian kita banyak tanya soalan, macam mana kita nak niat untuk solat tarawih? Solat tarawih kita boleh niat seperti yang dinamakan sebagai tarawih, dan walaupun ba'da salaf tidak, ada yang tidak
mengetahui maksud tarawih itu sendiri. Tarawih. Dan kita boleh juga berniat sebagai qiyam Ramadan. Qiyamul lail ataupun solat malam itu dikategorikan sebagai solat tarawih pada bulan Ramadan. Walau la'an minha bitaslimatin wahidatin lam tasih. Ini di sisi mazhab Syafi'i dan apa yang Qadi Abi Syuja' sebutkan. Salat arba'an, dia solat 4 rakaat, minha bitaslimatin wahidah lam tasih. Di sisi Qadi Abi Syuja' tidak sah untuk kita solat 4 rakaat. 4 rakaat salam. Dia kena masna, 2 rakaat. Waktuha baina salat isya wa ila tulu'i al-fajr. Itu solat tarawih. Faedah yang kita boleh dapat dalam solat duha adalah aqalluha raka'atain, 2 rakaat. Solat duha paling kurang adalah 2 rakaat. Dan wa aktsaruha 12, 12 rakaat. Kita boleh buat sampai 12 rakaat. Waktu min irtifa'i syam ila zawaliha. Itulah yang waktu solat duha tadi. Lepas daripada syuruk sehinggalah waktu masuknya waktu zuhur. Maqala Nawawi fi tahqiq wa syarh al-hadith. Ini yang disebutkan. Dan ini yang pertama di sisi Syafi'i, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam At-Tahqiq dan juga Syarah Al-Muhadzab. Okay, seterusnya faslun syurutis shalah. Syarat-syarat faslun fi syurutis sihhatis shalah. Syarat sahnya solat. Tadi kita dah belajar syarat wajib solat. Syarat wujubus salah itu orang yang Islam, baligh, akal kan. Jadi apabila cukup syarat-syarat tu di Islam dan sebagainya, dia perlu wajib untuk disolat. Dan kita ada satu lagi syarat sah solat. Syarat sihatis solat. Tanpa syarat sah ni, maka solat itu tidak akan sah. Tadi syarat wajib. Bila dah cukup tadi, dia wajib untuk solat. Bila dia nak solat, dia perlu kan pengesahan untuk sah solat tu juga. Solat pula. Kena bezakan antara syarat sah. Okey. Wa syara'itus solah qabla dukhuli wa fiha 5 asya'. Sebelum kita nak solat tu ada 5 syarat sah solat. Iaitu yang pertama taharatul a'dha' min al-hadath wan najas. Kita perlu taharah, kita perlu sucikan diri kita. Dan seterusnya wasatrul aurah, kena tutup aurat. Ya cukuplah wajib ni. Kita dah Islam, kita dah balik, kita dah berakal. Tapi kita nak solat, tapi kita tidak ada taharah, maka tidak sahlah solat itu. Jadi sebab tu dinamakan sebagai syarat sihhatis salah, syarat sah solat. Yang pertama taharah, itu perlu suci. Siapa yang perlu mandi wajib dahulu. Siapa yang perlu ambil wuduk dahulu. Seterusnya wasatrul aurah, tutup aurat. Itu merupakan syarat sah solat. Wali bilibas tahir, dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ala makanin tahir, dan dia duduk di atas ataupun dia solat pada tempat yang makan tahir yang suci. Tempat yang suci ni adalah, adakah dimasukkan sebagai masjid? Tidak juga. Mana-mana tempat suci yang ada muka bumi Allah SWT ini, maka dikatakan sebagai tempat yang suci. Seterusnya wal ilmu bidukhuli waqt, kita kena tahu masuknya waktu. Kita perlu tahu masuk waktu itu secara ilm, secara yakin. Kata dalam kitab Taqrib, tuan ni kata au zannu dukhuli bil ijtihad. Boleh juga dengan cara zan. Zan ni macam mana? Apa beza yakin dengan zan? Kita tahu beza antara yakin, zan, waham dan juga syak. Ini merupakan hukum yang akan kita akan belajar dalam usul fiqh. Ada beza dia, iaitu yakin apabila kita, ni secara ringkas, yakin apabila kita yakin dengan, contoh tadi dalam situasi masuk waktu tadi kan, kita yakin masuknya dengan dengarnya azan zuhur contoh. Dengar azan, dan kita tahu imam tu tak ada siap apa, memang biasa je azan tengah hari, dan kita yakin dengar ada bukti, itu namanya yakin. Iaitu 100% kita tahu benda tu. Kita ilmu bi dukhul waqt. Al-ilmu kat situ adalah al-yakin. Kita tahu benda tu dan kita yakin. Kita boleh cakap orang,
memang masuk waktu. Kita tak ada syak, kita tak ada wasangka. Itu yakin. Tapi kalau az-zan, kan? Dia kata apa? Az-zan dukhul bil ijtihad. Zan dengan cara ijtihad. Zan ni kita katakan keyakinan dia hanya 70%. Kalau yakin tadi 100%. Dia dengar azan ataupun dia tahu tengok matahari. Oh, tengok dah dia punya bayang-bayang dan sebagainya. Dia tahu gunakan, dia yakin. Maka itu namanya dinamakan sebagai yakin. Kalau zan boleh juga dengan ijtihad. Jadi macam mana? 70% je. Dia tahu, contohlah dia duduk dekat atas laut. Dia tak tahu macam mana nak tengok. Tapi dia yakin yang Zuhur sudah masuk. Dia nampak matahari dah lebih lah. Kan? Dan matahari pun belum masuk waktu asar. Dia punya, kalau dia tak ada kayu pun, tapi dia tahu, oh dah masuk waktu. Sama juga dengan masuk waktu isyak. Bila dah gelap dah waktu kan. Sebelum subuh. Oh, dia baru bangun. Dia tengok langit, gelap. Masuk waktu isyak lah. Dan dia zon waktu isyak. Walaupun tidak ada bukti. Tidak ada jam dan sebagainya. Dia zon 10%. Itu dinamakan sebagai zon bil ijtihad. Di ijtihad. Seterusnya, sama juga dengan orang yang tak ada alamat. Contohnya duduk dalam penjara. Dalam penjara yang tak nampak matahari dan sebagainya. Dia boleh zon dengan ijtihad dia sendiri. Dia kena ijtihad lah. Sekarang mungkin waktu subuh. Sekarang mungkin waktu zuhur dan sebagainya. Itu nama dia az-zannu bil ijtihad. Seterusnya, antara syarat sah solat juga, kita perlu pada istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Perlu menghadap kiblat. Kiblat itu adalah al-Ka'bah. Sumiyat kiblatan li'anna al-musalli yuqabiluha wa ka'batun lirtifaiha. Dinamakan sebagai kiblat kerana musalli yuqabiluha, orang yang solat itu menghadapnya. Sumiyat kiblatan, dan dinamakan sebagai kiblat, tempat untuk orang menghadap ketika solat. Okey, kita seterusnya kita masuk pada wa yajuzu tarkul kiblati fi halatain. Yajuz, boleh untuk kita tinggalkan menghadap kiblat dalam dua situasi. Ini kena perhatikan. Yang pertama, fi syiddatil khauf, dalam keadaan yang sangat takut, dalam perangan. Contoh saudara-saudara kita di Gaza, yang mana sangat takut dengan musuh, maka kita boleh solat dalam keadaan kita tidak menghadap kiblat. Yang kedua, fi nafilati fi safari ala rahilah. Orang yang solat sunat ketika bermusafir atas kenderaan, atas unta, atas kereta dan sebagainya, boleh dia untuk tidak menghadap kiblat. Sebahagian fuqaha ada menyebutkan bahawa solat sunat mutlaqan, orang yang nak solat sunat tak perlu menghadap kiblat. Ada ba'di qaul, sebahagian qaul daripada fuqaha. Seterusnya, arkanus salah. Arkanus salah. Kita nak masuk ataupun kita nak teruskan ataupun terberhenti buat seketika ataupun sambung minggu depan. Okeylah, kita masuk nilai. Terus arkan salah. Faslu fi arkani salah. Rukun-rukun solat. Yang pertama, an-niyat. Niat lah. Yang mana kita dah sebutkan sebelum ni. Niat itu adalah fi qalbi, dalam hati, bukan lafaz. Lafaz niat itu sunat versi mazhab Syafi'i untuk kita lafaz. Sebagai apa? Sebagai untuk membantu kita masuk niat. Contoh kalau satu orang tu dia lafaz niat tapi tak boleh nak masuk. Allah Akbar. Usalli tak boleh juga. Itu dah tak jadi sebagai sunat lah. Sunat ni apabila lafaz itu membantu dia untuk masuk niat. Kalau lah lafaz tu tidak membantu dia, maka tidak dijadikan sebagai sunat. Sebab apa? Lafaz tu boleh jadi mengganggu solat dia sendiri. Sebab satu orang ni ada yang biasa dengan niat. Dia apa lafaz pun dia boleh. Datang solat maghrib, dia dah set dalam kerana solat maghrib ke rakaat kerana Allah Ta'ala. Allah kepada takbir macam biasa. Itu dinamakan sebagai niat yang lalu dalam hati dia. Itu niat. Itu rukunnya pertama dalam solat. Yang kedua, al-qiyamu ma'a qudrah, berdiri dalam keadaan qudrah.
Siapa yang mampu berdiri, maka boleh duduk. Siapa yang tidak mampu duduk, boleh baring. Wa takbiratul ihram. So ni takbiratul ihram, Allahu Akbar. Seterusnya wa qiraatul Fatihah. Baca Fatihah itu merupakan rukun. Fala yasihu as-salah. Kita salat jika tidak ada bidun Fatihah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dinamakan sebagai solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah tidak dinamakan solat. Hadis ni juga yang di istimbat, fuqaha istimbat. Sekali maka Fatihah itu wajib. Cuma khilaf antara mazhab. Mazhab Syafi'i kata bismillah itu sebahagian daripada Al-Fatihah. Dan sebahagian mazhab lain ada yang mengatakan bahawa bismillah tidaklah sebahagian daripada Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatul minha. Ini yang Qadi Abi Syuja kata bismillah ni sebahagian daripada ayat. Dan inilah yang utama di sisi mazhab Syafi'i. Warruku' tama'ninah fi warraf'u wal i'tidal wa tama'ninatu fi. Tama'ninah kita perlu ikut secara mana dia ada perhentian. Sami Allahu liman hamidah. Tidak tama'ninah. Bukannya sami Allahu liman hamidah terus sujud. Kena ada tama'ninah. Was sujud tama'ninah fi. Wal julus duduk antara baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Wa tama'ninah fi tama'ninah. Wal julus akhir, julus akhir, duduk tahiyat akhir. Wat tashahhud, was salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimatul ula, salam yang pertama. Salam yang kedua bukanlah rukun. Jadi satu orang tu kalau lah dia solat, dia nak ketandas tak sempat, tapi dia sempat Assalamualaikum warahmatullahi, maka sah solat dia. Dan haram dia untuk, contohlah dia Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena haram untuk sambung taslimatu astani, boleh dia salam yang kedua. Kenapa? Kerana dia ada duduk jabatan. Jadi solat dia sah. Kenapa? Dia sempat taslimatul ula. Wa niyatul khuruj min salah fi qaulin. Ini niat untuk kita keluar. Wa tartibuha ala ma dzakarna. Khuruj min salah fi qaulin, dengan qaul. Assalamualaikum warahmatullahi, itu antara salam tu juga antara niat kita untuk keluar daripada salat. Wa tartibuha ala ma dzakarna. Dan tertib solat tu perlukan pada tertib. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada soalan, kalau siapa yang belum isi Google Form, saya dah hantar link tu. Tujuan dia adalah untuk dia akan bagi sijil siapa yang sertai muzakarah, sama ada madah fiqh ni ataupun madah-madah yang lain, ditanda dekat Google Form tu. Dan dia ada dua jenis sijil. Yang pertama adalah sijil pendaftaran ataupun kita kata penyertaan. Sijil penyertaan ni bagi mereka yang menghadiri sebahagian daripada muzakarah. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh dan boleh menghadiri keseluruhan muzakarah, dia akan berikan sebagai sijil penghargaan. Dan walaupun dia tertinggal satu dua dan dia dengar rakaman yang ada, itu dikira sebagai hadir keseluruhan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas mana yang dikatakan tempat yang bersih? Tempat yang bersih. Tempat yang bersih ni adalah tempat yang apabila tidak ada najis pada kawasan tersebut. Walaupun kita solat dekat atas rumput ataupun kita solat di atas tar. Dan macam mana kita nak tahu ada najis ke tak? Adalah berdasarkan tiga perkara yang kita telah belajar dalam bab taharah ataupun babun najis, kita najis. Berkenaan dengan najis, apabila kita nampak secara zahir tidak ada laun, tidak ada warna,
tidak ada kerih, tidak ada bau dan tidak ada ta'am, rasa dia, tempat tu dikira sebagai tempat yang suci. Walaupun di atas tanah ataupun di atas kata rumput. Dan benda ni makruf di sisi para salafus salih dulu, para sahabat yang salah. Zaman dulu memang ada yang solat di atas tanah. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita nak tahu benda tu suci ke tidak, yang paling selamat adalah letak sejadah. Tapi kalau orang yang tidak ada sejadah, boleh saja dia solat di atas lantai ataupun tempat-tempat yang dia yakin tempat tu tidak ada najis. Secara zahir, dia tak boleh rasa ada najis tak, tak boleh. Dia kena yakin. Soalan seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara itu solat jemaah macam solat Jumaat. Kemudian masa solat rakaat, rukuk rakaat pertama baru perasan betul ada majlis contoh. Jadi nak buat macam mana? Sebab nak bergerak mungkin pada tahap solat Jumaat kan. Ada cara ke? Solat jemaah macam solat Jumaat. Solat Jumaat, okey, di solat Jumaat lah, solat Jumaat. Masa rukuk, solat pertama baru perasan tempat tu ada najis cicak. Masa rukuk, maknanya dia dah kena ke najis tu? Okey, dalam keadaan ni, terutama najis cicak. Najis cicak yang kering dikira sebagai ma'fu'an. Najis yang dimaafkan. Tak kena. Untuk warna apa. Kalau dia boleh elakkan. Tapi walaupun najis yang kecil, kita katakan najis yang kering, dikatakan sebagai najis ma'fu'an, yang dimaafkan. Dan kalau keadaan ni dia boleh elakkan. Tapi dia, kalau dia tak kena tak apa. Tapi kalau dia kena pun, tengok kepada najis tersebut. Jadi kalau najis yang kita katakan sebagai najis yang basah ataupun najis yang besar, kan, air kencing dan sebagainya di tempat sujud, maka dia punya itu tidak sah kalau dia solat atas kawasan najis yang memang secara zahir memang najis, air kencing ataupun bangkai dan sebagainya, yang bukan dalam kategori ma'fu'an, yang bukan yang dimaafkan. Jadi kalau najis yang kecil tu macam cicak yang kering, itu dimaafkan. Allah. Pukul solat atas sejadah yang bergambar Kaabah. Jazakallah khair. Okey. Hukumnya adalah harus, selagi mana solat itu ataupun gambar itu tidak mengganggu solat tersebut. Namun lebih afdal untuk kita solat dalam atas sejadah yang kosong. Dan itu lebih mendekatkan kita kepada khusyuk. Sebab gambar itu boleh mengganggu. Walaupun gambar Kaabah pun, dia boleh mengganggu kita punya kekhusyukan. Contoh macam, ialah walaupun sebahagian pendapat seperti Imam Ghazali antara yang berpendapat bahawa solat dengan tutup mata dibolehkan bagi mereka yang inginkan kekhusyukan. Dengan sebahagian fuqaha yang memakruhkan untuk solat tutup mata. Tapi berkenaan dengan soalan ini, hukumnya harus, tidak sampai makruh. Selagi mana dia tidak mengganggu kekhusyukan. Wallahu a'lam. Soalan lagi? Kalau tak ada, kita akhiri majlis kita setakat ini insyaAllah. Dan sambung minggu depan insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.